Serum, titik. Cara nak jaga beg korang supaya bertahan lama. Hari ni Syah nak share tips bagaimana nak menjaga beg kita yang terutama sekali daripada kulit yang palsu, iaitu kulit plastik, supaya bertahan lama, tak mengelupas, kekal berkilat cantik. Rahsia dia adalah menggunakan serum. Memang nampak dia punya kesan tu nampak lebih berkilat, dan dia punya permukaan kulit ni nampak macam baru. Serius, korang patut cuba. Okay, buat macam ni, titik macam ni, serum, titik. Cara nak jaga beg korang supaya bertahan lama. Guna serum je daripada buang saja, Syah gunalah serum. Itu untuk mengembalikan ketahanan keremajaan beg Syah ni. Letak macam ni je, macam tu. So kita sapu. Memang berkesan weh. Banyak kali dah Syah buat, dah lama dah. So beg jadi berkilat, tahan lama, nampak macam baru. Hakikatnya murah je pun. So korang bolehlah ikut tips ni kalau nak jimat kos kan. Kalau korang betul-betul sayang beg korang, memang Syah sejenis sayang pada harta benda Syah lah. Bukan senang nak beli. Jadi Syah memang jaga baik-baik. Apa-apa barang sekalipun lah, memang Syah jaga balik. Bayangkan banyak barang Syah yang Syah buat pre-love, pasti boleh terjual. Sebab perangai Syah macam ni lah. Suka jaga, suka letak elok-elok tempat dia kalau tak guna. So berkilat tak? Tengok tu, lembut, siap lembut kat tangan lagi. Gunalah serum untuk menjaga beg-beg kita. So dia akan bertahan lama lah. Terbaik lah. Cuba tau, jangan tak cuba. Memang berkesan. Syah dah cuba dah. Setiap kali sebelum guna ataupun selepas guna beg ni, Syah akan pakaikan serum dulu, baru gantung. Sebab masa kita gantung ataupun kita simpan tempat yang banyak habuk, habuk-habuk tu yang menyebabkan beg kita rosak. Permukaan kulit dia mengelupas, dia jadi merekah. Contohnya dekat label ni. So berkilat tak? Ni ya tips Syah menjaga beg Syah supaya kekal tahan lama. Okay, selamat mencuba.